Aiman dan dunia batik. Kata pengantar, segala puji bagi Allah SWT kerana dengan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan buku dongeng bertajuk Aiman dan Dunia Batik ini dengan lancar. Buku ini ditulis untuk memperkenalkan dunia dongeng yang penuh dengan pengembaraan dan keajaiban kepada kanak-kanak. Kisah-kisah dalam buku ini akan membawa kanak-kanak ke dunia yang penuh warna dan fantasi, daripada kisah anak kecil dan orang kerdil kepada berus ajaib dan makhluk mitos. Setiap halaman akan membawa kanak-kanak mengembara ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelum ini. Semoga pembaca menikmati setiap halaman buku ini dan mencari inspirasi baharu dalam dunia fantasi yang kaya dengan keindahan. Selamat membaca dan nikmati pengembaraan yang menarik dalam buku dongeng ini. Bab 1. Aiman yang istimewa. Aiman seorang budak lelaki berumur 9 tahun yang tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Permai Indah. Aiman seorang yang peramah, namun dia agak lambat dalam memahami pelajaran berbanding kawan-kawannya. Cikgu kata Aiman seorang yang lambat belajar, namun dia tidak pernah berhenti untuk mencuba. Dia suka melihat ibunya membuat batik, corak warna-warni di atas kain. Ibu, Aiman pun nak pandai buat batik, kata Aiman sambil memandang kain batik yang berkilau. Bab 2. Dunia warna dan impian. Walaupun sukar, Aiman belajar sedikit demi sedikit tentang cara melukis corak dan mewarnakan kain batik. Lukisan yang dihasilkan oleh Aiman selalu comot dan gabungan warna tidak menjadi cantik. Rakan-rakannya kadang-kadang mengejek, Aiman, itu batik ke tumpahan cat? Aiman sedih, tetapi setiap malam dia tetap berangan, kalaulah ada orang ajaib yang boleh tolong Aiman. Bab 3. Orang kerdil dari Gua Pelangi. Suatu malam, ketika Aiman tertidur di bengkel batik, dia terdengar suara halus memanggilnya. Apabila dia membuka mata, dia terlihat sekumpulan orang kerdil comel berpakaian berwarna-warni. Kami orang kerdil dari Gua Pelangi, kata si ketua bernama Tok Warna. Kami dengar impian kamu. Kami boleh bantu kamu dengan cara ajaib. Mereka membawa Aiman ke Gua Pelangi, tempat bersembunyi alat-alat batik purba yang boleh bercakap, menyanyi, menari dan menunjukkan corak-corak kuno. Bab 4. Batik ajaib dan ujian warna. Di Gua Pelangi, Aiman diberi peluang untuk belajar dengan cara yang berbeza. Berus lukisan bercakap, lilin cair menyanyi dan kain batik boleh berubah warna apabila disentuh dengan kasih sayang. Batik bukan hanya cantik di mata, tapi juga indah dari hati, kata berus ajaib. Aiman mula faham. Dia belajar dengan menggunakan sentuhan muzik dan warna. Dan sedikit demi sedikit, Aiman berjaya mencipta satu batik yang bercorak bulan dan bintang yang bersinar, simbol harapannya. Bab 5. Pesta Batik Kampung Warna. Beberapa minggu kemudian, ada pertandingan batik di kampung Aiman. Walaupun gemetar, dia tetap menunjukkan hasil batiknya dan ramai yang terpegun. Semua kagum dengan hasil lukisan batik Aiman dan orang kerdil dari Gua Pelangi pun muncul untuk beri tupukan dari jauh. Bab 6. Dari impian jadi warna dunia. Kini, Aiman membantu ibunya di bengkel batik. Dia juga mengajar kanak-kanak yang lain, termasuk yang mempunyai cabaran sepertinya. Dan kadang-kadang, bila waktu malam tiba, Aiman masih terdengar suara ketawa kecil orang kerdil dari Gua Pelangi. Akhir cerita, tidak kira siapa kita, semua ada cara belajar yang tersendiri. Dan dengan hati yang ikhlas, setiap corak hidup akan menjadi seindah batik.